Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang mesti pernah tengok cerita Melayu kan? Kalau tak tengok tak salah. Mesti ada benda-benda yang sama je. Setiap movie tu berderet sama. Okey cukup. Je. Jadi yang pertama sekali saya nak bincang. Yang pertama, pembunuh upahan. Saya nak awak bunuh orang. Saya tak suka tengok dia. Tak suka. Dia poyo sangat. Poyo. Baiklah, mana gambar itu? Nah, ini gambar. Yang kedua, putus cinta. Saya rasa kita kena putus. Hari ni juga. Malam ni juga. Kenapa kita kena putus malam ni juga? Sebab saya dah kahwin. Ketiga, kanser. Lu asing ah. Mau apa sama gua? Mau cari gaduh sama lu. Lu nampak ni? Lu nampak sama ni? Tikam-tikam mati ya. Lu sudah ke belum ah? Dah jalan belum? Sekejap ah. Ni banyak susah pun. Sekejap. Yang keempat, bomoh. Tok, saya minta tolong sikit boleh? Saya nak minta tolong sikit, boleh tak? Tok dah tahu dah apa yang anak mau. Macam mana Tok tahu? Macam mana tu? Dek, semalam kan kau bagi tahu aku dalam Facebook. Yang kelima, Mak Rempit. Kanan, ke kiri, Superman. Adik, ni bukan tempat untuk merempit tau. Ini tempat jual motor. Tolong pergi. Terima kasih sebab tengok video saya. Jadi jangan lupa untuk thumbs up dan subscribe dekat bawah, bukan atas. Tahu pun salah masa tu. Yalah, tahulah silap. Kalau anda nak tahu semua watak sebelah saya tadi siapa, jadi tengok video seterusnya. Okay, bye. Ciao.